Hai, salam sejahtera semua. Nama saya Syukran Namaja daripada Learning Center OUM Miri Sarawak. Pada hari ini, saya ingin membentangkan berkenaan dengan salah satu subjek saya pada semester ini, iaitu ABCC 1103, Pengenalan kepada Komunikasi. Di sini, setelah menyediakan satu poster sebagai ringkasan tugasan saya yang bertajuk Komunikasi dalam Talian dalam Masyarakat Digital Berbilang Budaya. Dalam era digital, komunikasi dalam talian menjadi sebahagian daripada kehidupan seharian. Platform seperti Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp, dan Telegram membolehkan kita berkongsi maklumat dengan batas. Walau bagaimanapun, jika komunikasi tidak dilakukan secara jelas dan beretika, ia boleh menimbulkan salah faham, penyebaran berita palsu serta konflik dalam masyarakat yang berbilang budaya seperti di Malaysia. Pertama, saya akan menerangkan berkenaan dengan satu cabaran komunikasi antara budaya dalam talian. Cabaran yang sepele adalah salah tafsir nada. Dalam komunikasi melalui teks, kita tidak dapat melihat ekspresi wajah atau mendengar intonasi suara. Oleh itu, mesej yang dihantar boleh disalah tafsir sebagai kasar, sinis atau menghina, walaupun bukan niat sebenar pengirim. Sebagai contoh, penggunaan emoji atau ayat yang terlalu ringkas boleh memberikan maksud yang berbeza kepada individu daripada budaya yang berlainan. Akibatnya, salah faham, konflik, dan stereotip budaya boleh berlaku. Bagi mengatasi cabaran ini pula, pengguna media sosial perlu menggunakan bahasa yang jelas, sopan, dan mudah difahami. Selain itu, kita perlu menghormati kepelbagaian budaya, berfikir sebelum menghantar mesej dan meningkatkan literasi digital supaya komunikasi menjadi lebih berkesan dan harmoni. Seterusnya, saya akan menerangkan kepentingan komunikasi yang jelas, berhemah, sensitif terhadap budaya. Komunikasi yang jelas membantu penerima memahami maklumat dengan tepat dan mengelakkan kekeliruan. Komunikasi yang berhemah pula menunjukkan rasa hormat kepada orang lain melalui penggunaan bahasa yang sopan dan mengelakkan kata-kata yang boleh menyinggung perasaan. Manakala komunikasi yang sensitif terhadap budaya pula memastikan kita menghormati adat, agama, bahasa, dan kepercayaan masyarakat yang berbeza. Sebagai contoh, semasa pandemik COVID-19, Kementerian Kesihatan Malaysia iaitu KKM telah menyampaikan maklumat kesihatan dalam pelbagai bahasa melalui media sosial dan infografik. Pendekatan ini membantu semua lapisan masyarakat memahami maklumat yang dengan lebih mudah serta meningkatkan pematuhan terhadap arahan kesihatan. Bahagian ketiga pula ialah isu komunikasi dalam talian di Malaysia, iaitu penyebaran berita palsu. Pada masa kini, berita palsu mudah menjadi tular kerana ramai pengguna berkongsi maklumat tanpa membuat semakan terlebih dahulu. Sebagai contoh, yang sebenar adalah penyebaran berita palsu berkaitan dengan vaksin COVID-19, bencana alam, isu-isu sensitif yang melibatkan kaum dan agama. Penyebaran maklumat berita palsu boleh menyebabkan panik, kekeliruan, hilang kepercayaan terhadap institusi awam dan menjejaskan keharmonian masyarakat. Oleh itu, pendekatan komunikasi yang beretika amat penting. Salah satu cara untuk kita mengamalkannya ialah melalui konsep semak sebelum kongsi menggunakan sumber rasmi seperti sebenarnya.my serta meningkatkan literasi digital supaya masyarakat dapat membezakan maklumat yang benar daripada maklumat palsu. Bahagian terakhir pula adalah kepentingan komunikasi dalam talian dalam konteks awam. Komunikasi yang jelas, tepat, beretika amat penting ketika berlakunya pandemik, bencana alam atau krisis negara. Maklumat yang tepat pula dapat membantu masyarakat membuat keputusan yang betul serta mengurangkan penyebaran berita palsu. Sebagai contoh, Kementerian Kesihatan Malaysia, NADMA, dan Med Malaysia menggunakan media sosial untuk menyampaikan maklumat berkaitan dengan COVID-19, ramalan cuaca, banjir serta bantuan kecemasan.
Penyampaian maklumat secara pantas dan konsisten membantu masyarakat bersedia menghadapi situasi tersebut, mengurangkan panik serta meningkatkan keyakinan terhadap kerajaan. Kesimpulannya, komunikasi dalam talian yang jelas, tepat, berhemah, beretika amat penting dalam masyarakat digital yang berbilang budaya. Sebagai pengguna media sosial, kita mempunyai tanggungjawab untuk menyemak kesahihan maklumat sebelum kongsi, menggunakan bahasa yang sopan serta menghormati kepelbagaian budaya dan agama. Dengan mengamalkan komunikasi yang bertanggungjawab, kita bukan sahaja dapat mengurangkan salah faham dan penyebaran berita palsu, malah dapat membina masyarakat yang lebih harmonis, inklusif, dan saling percaya. Sekian daripada saya. Terima kasih.